Wallet ni Aisyah dah jual banyak tapi tak sempat lagi nak tunjuk. Apparently orang macam tahu dah macam mana rupa wallet tu. Wallet ni. So this is the wallet. Yang ni kan dia macam slim zip wallet macam tu tau. Tapi tak slim sangat. Dia full size wallet, long wallet. So untuk this one I have another colour. I'll try to get more sebab tadi masa live ramai orang minta colour-colour lain. So this one pakai coated canvas. Tengah-tengah ni dia pakai stripe ni pakai leather tau. Still ada Pimau logo dekat sini. Belah belakang macam ni. Okay, buka dia special sikit. Macam ni So dia macam nampak tak 3 lapis. Bukan 3 lapis, macam 3 item. Bukan 3 item, macam nak cakap Aisyah tak tahulah macam nak explain. But however, okay, belah sini dia ada 5 card slot, 1 ID window. Cash boleh masuk sini straight, tak perlu lipat. Lepas tu ada Coach emboss dekat sini. Tengah-tengah ni ada zipper for your coins dekat sini. Masuk cash kat sini tak boleh sebab dia tak cukup panjang. Lepas tu another part yang ni ada lebih kurang macam 7 ke 8 card slot macam tu tau. And still ada Coach emboss kat sini. Okay, luar pakai coated canvas, dalam pakai smooth leather. So still kena pakai leather cleaner and leather moisturizer belah dalam lah, as much as you can lah. So for wallet yang ini harga RM599 sebelum voucher. Untuk cara pembelian boleh tekan dekat shopping bag di bawah. If you guys have any question, boleh comment down below dan jangan lupa tekan button follow.